Kenapa? Dia satu soalan. Kenapa surah munafik itu dimulakan sifat orang munafik yang terawal adalah iaitu menipu, membohong. Jadi pejuang-pejuang Islam jangan ada sifat ni, bohong, jangan. Pejuang-pejuang Islam jangan ada sifat menipu. Walaupun pejuang Islam terlibat dengan politik. Jadi sebagai ahli politik ke, jadi menteri ke, jangan menipu, jangan bohong. Itu je. Jangan menipu, jangan bohong. Jangan. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa jawapan dia? Yang pertama dia, jawapan dia iaitu menipu ni lah. Menipu tu dah memang sifat sinonim bagi orang munafik. Jadi dan menipu tu lah sebenarnya punca kepada semua keburukan, semua kejahatan. Menipu ni lah, bohong ni lah punca kepada keburukan-keburukan yang lain, kejahatan-kejahatan lain. Dalil apa tuan-tuan dan puan? Hadis Nabi SAW. Kita pun pernah dengar hadis ni. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal bir ilal jannah. Wa ma yazalu rajul yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Maksudnya adalah hendaklah kamu kat sini wajiblah kat atas kamu cakap betul, jujur. Sungguhnya cakap betul itu, cakap jujur tu, cakap benar tu, dia akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan sungguhnya kebaikan itu akan bawa kepada syurga Allah. Siapa yang biasakan diri dengan kebenaran ni, nanti Allah akan catatkan dia sebagai orang yang benar, orang yang jujur.